Dan akhirnya ujian Anwar, bila dia dah jalani, sabar Anwar Ibrahim, polis invite Anwar Ibrahim, Anwar kau juga jalani ujian. Anwar takut nak jalani ujian tersebut. Padahal ketika tersebut bini dia timbalan Perdana Menteri. Apa yang dia takut? Takkan polis nak konspirasi tak sesudah lagi kan? Tapi soal dia takut. Dan Yusof Router dihalang untuk kita tahu keputusannya. Saya dah tengok keputusan itu. Tapi soal dia nak dapat secara rasmi untuk masukkan ke dalam mahkamah, keputusan tersebut peguam, pejabat peguam negara masukkan proses mahkamah pula, halang Yusof Router dapat keputusan. Kita pergi hospital, cek darah. Kita nak tahu keputusan darah kita. Kita tu sukalah kita nak tahu. Pun tak boleh sampai masuk keputusan mahkamah.